Okey, kita kembali untuk bahagian 2. Kalau anda rasa bahagian 1 tu dah cukup mengejutkan, tunggu dulu. Senarai kali ni memang lagi next level. Kita akan tengok ikon-ikon yang macam tak dimamah usia langsung, bersedia untuk tertanya-tanya macam mana dia buat. Benda ni bukan setakat nampak muda je tau. Ia sebenarnya lagi mendalam. Ini tentang aura, tentang gaya dan macam mana bintang-bintang ni boleh jadi makin berkarisma dan nampak mahal seiring dengan usia mereka. Jom kita terus terjah siapa yang pertama. Kita mulakan dengan seorang ikon fashion, Marion Counter. Sebut je nama dia, kita semua mesti terus terbayang aura yang sangat effortless, tapi pada masa yang sama sentiasa nampak moden dan relevan. Percaya tak, umur dia 45 tahun? Serius, 45. Kalau kita tengok gaya dia hari-hari, memang mustahil lah dia yang boleh teka umur sebenar dia. Jauh sangat nampak lebih muda. Jadi apa rahsia dia? Semuanya terletak pada gaya dia yang bersahaja. Marion ni tak pernah nampak macam dia terlalu mencuba. Penampilan dia sentiasa segar, chic dan ada vibe mahal yang semula jadi. Inilah definisi sebenar aging gracefully. Seterusnya, kita ada Shah Al-Yahya. Kalau kita cakap pasal kecantikan yang polish, yang sentiasa nampak sempurna, nama dia lah yang selalu muncul dalam kepala kita kan? Dan pada usia 42 tahun, bukan setakat kecantikannya tu kekal tau, malah auranya nampak makin eksklusif dan makin berkelas. Aura Shah ni memang tak boleh dinafikan. Kuat, premium dan sangat eksklusif. Segalanya tentang dia, dari fashion sampailah ke cara dia bawa diri, nampak begitu terjaga dan sempurna. Dia ni bukti hidup yang dengan usia datangnya kelas dan keanggunan yang lebih tinggi. Dalam senarai kita yang ketiga, ada Cik Puan Sarimah Ibrahim. Dia ni ada satu kombinasi yang sangat unik. Keanggunan seorang wanita matang, tapi dengan tenaga orang muda. Jarang-jarang kita jumpa kan? Sekarang ni, pada usia 48 tahun, penampilan dia tetap nampak segar, bertenaga dan semestinya sangat anggun. Keseimbangan yang Sarimah ada ni memang luar biasa. Dia nampak sophisticated, tapi pada masa yang sama, masih bertenaga dan sangat mesra. Presence dia depan kamera tu sangat kuat, sebab itulah semua orang setuju yang dia ni memang tak dimamah usia. Okey, jom kita beralih kepada ikon kesayangan ramai pula, Amy Mastura. Sebut je nama dia, mesti kita terus teringat dengan tenaga positif dia yang macam tak pernah pudar tu. Umur dia 54 tahun. 54! Dan yang paling hebat, tenaga dan keceriaan dia tu sama sebiji macam yang kita nampak berdekad-dekad dulu. Macam tak berubah langsung. Rahsia awet muda Amy ni bukan sekadar fashion tau. Ia adalah keseluruhan aura positif dia. Senyuman dia yang ikonik tu, ekspresi ceria dia, semuanya buat dia nampak macam tak menua walau sehari pun. Kualiti sweetheart tu memang kekal dari dulu sampai sekarang. Dan untuk menutup senarai kita kali ni, seorang ikon yang sebenar, Nasha Aziz. Dia ni memang dikenali dengan auranya yang kuat, eksklusif dan betul-betul timeless. Pada usia 54 tahun, Nasha bukan sahaja berjaya kekalkan status dia sebagai supermodel dan pelakon berkelas tinggi, malah auranya sekarang ni rasa lagi powerful berbanding dulu. Kecantikan Nasha ni, dia abadi. Dia tak ikut trend fashion semasa. Sebaliknya, dia tampil berani, elegan dan sentiasa relevan. Dia bukan setakat nampak muda, tapi dia nampak sangat berkelas. Itulah yang buatkan dia seorang ikon sejati. Macam yang anda boleh lihat, setiap bintang ni ada acuan awet muda mereka yang tersendiri. Dari keanggunan moden sehinggalah kemanisan yang tak lapuk di zaman, tak ada satu cara yang betul atau salah. Tapi mereka semua ada satu persamaan. Mereka buat kita semua tertanya-tanya, apa agaknya rahsia diorang ya?